Okey, sekarang kita nak masak roti jala. 1 kilo tepung gandum, 1500 ml air, 5 biji telur, 100 gram plantain yang siap dicairkan, 3 sudu makan gula pasir, 1 sudu makan garam dan pewarna kuning. Masukkan gula, masukkan garam, masukkan telur, masukkan plantain dan masukkan air dan masukkan sedikit pewarna kuning. Bahan-bahan ni kita blend ya. Okey, siap. Sekarang kita tengah menjala roti jala. Okey, roti jala dah siap. Okey, ni kuzi kita dah naik minyak, cantik, kuzi ayam. Kuah pun dah pekat. Okey, dah ready, boleh makan dengan roti jala. Roti jala pun dah masak. Okey, semua boleh mencuba ya. Resepi saya dah bagi semua, cari. Ada part 1, part 2, part 3, banyak tu. Cari satu-satu ya. Okey, roti jala dah siap.